Okey gang, assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, jumpa lagi kita kali ni. Okey, ini kereta yang itu hari yang datang hantar tukar body kit. Okey, itu hari dia pakai fiber depan baris, belakang baris. So, ini dia tukar kepada Evo PU lah. Okey, sekarang kita dah siap cat. Okey. Dah siap cat, depan Evo PU, belakang pun Evo PU. Okey. Right, so tahan sikitlah daripada fiber. Exhaust kita dah adjust, kasi turun bawah sikit. Okey, so bumper depan Evo PU ni yang kita jual adalah dengan siap fog lamp. Kebanyakan ada seller jual Evo PU depan ni dia tak siap fog lamp. So ni version yang siap fog lamp. Lepas tu tempat tengah ni pun, hidung nose ni pun kita ada lubang macam pipi lah. Okey, situ ada jaring dekat fog lamp. So kalau dari jauh nampak macam pipi lah. Okey. Tapi ini PU dia jimat sikit lah. Kebanyakan ada seller kat luar jual jenis PU yang old version. Dia punya cutting kurang baik sikit. Bawah dia ni sangat berkedut. Lepas tu dia tak ada fog lamp. Jadi yang ni version yang baru sikit lah. Okay, Evo PU yang baru lah. Okay, so yang berminat boleh roger-roger. Kejap lagi owner nak datang ambil. Kita nak siapkan pasang ducktail jap. Alright. Try to check me just to get that black into the pink. I'm a gangster, drink that I can get bullshit. I kill the whip, when you're back to the club. I think I better